Tanpa ku sadari tak berarti air mata ini mengiringi ingin ku kejari hanya mimpi ku terhimpit di kamar sendiri terang dalam sepi Sungguh bertenaga. tanpa ku sadari tak berarti air mata ini mengiringi ku kejari hanya mimpi ku terhimpit di kamar sendiri terang dalam sepi. Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Sekuntum bunga cinta di taman hati ini bersama harum madu rindu mengobatiku penawar resahku kasihku kini hanya padamu. Macam mana? Okey. Oh, verse dia pun dah lain macam. Ni lagu track yang berapa ni? Ni. Ha. Ini track yang ketiga. Ketiga. Gila. Hari ni kita ada projek baik Jiwang Karat. Dulu Rod Never Die. Koji kata 15 lagu. Lepas tu dah pergi 20. Sekarang dah pergi berapa lagu? Sekarang Ha. 24. 24 lagu. Yang ni lagu siapa? Ini Mizi. Oh, Mizi. YP kita lawan ni. Alamak. Oh, lama 24 penyanyi Oh, ini kalau nak jual pendrive apa satu ni? RM50. Mahal sangat tak? RM50 mahal tak? Murah sudah lah. Berapa? 35 sudah. 35. Ha, 35. 24 lagu. Satu lagu RM10 lebih. Kan? Okey. Ha, kan? Ada artis lama, artis baru. Eh? Ha. Tak apa, kita cerita macam lain dulu. Sekarang kita nak cerita Mizi. Ya. Lagu tadi, oi, verse pun dah best dah. Apa tajuk dia ni? Terang dalam sepi. Oh, Ah, terang si ya. lain macam. Ya, macam. Sungguh Ya. bertenaga. Oh, salah. Ciptaan siapa? Lionel Lee. Lionel Lee. Macam pernah dengar nama Lionel Lee ni? Lionel Lee banyak sekali buat lagu dalam Jiwang Karat. Oh, macam mana boleh dapat lagu dia? Dia memang buat lagu. Jadi kebetulan lah kita jumpa Lionel Lee hantar lagu. Kebetulan kita boleh bersama. Saya pun tak dengar, saya hantar ya. Ada orang hantar lagu. Sebelum ni ada buat single ni? Belum ni bang. Ni first time lah. First time First time. Alah. Masih nyanyi dalam bilik. Cuba nasib kan? Cuba. Untung batu tenggelam. Untung siapa timbul dah tak? Tapi siapa nak untung batu kan? Mizi. So sekarang ni Mizi ni track yang keberapa ni? Dah siap dah video klip dah Ji? Dah siap. Tu cantik. Oh, siapa buat shoot? Siapa shooting video klip? Shooting ada Mama Tu. Juril. Oh, Juril. Oh. Kita punya lagu saya belum siap lagi video klip, tak apa. Aku tak sihat. Saya demam sebulan. So hari ni dah dengar Koji, dah ada 24 lagu. Harga pendrive pun cuma RM35. Oh, murah gila tu je. RM35. Oh, Kaza pun ada. Lagi? Saya pun last kali Koji Sunam pernah. wah. Lan Solo? Dan solo tak jadi. Tak jadi? Koji Sunam. Oh, right. Audition dulu. Karaoke audition? Audition dengan ni lah. Ni dah. Datang studio nyanyi. Memang Jiwang Karat ni semua memang bukan calon-calon. Ya? Memang calon-calon. Penyanyi semua hebat-hebat. Ya, saya audition ni saya terus on. Audition dengan Brother Fuji lah. Maksud lagu audition lagu apa? Lagu-lagu Jiwang lah. Lagu Jiwang. Ya. Dia ada bakat jugalah dengan suara pun. Ni dengan suara ni sama kita siapa dengar suara kan. Lagu ni pun tak ada copyright lagi kan. Kita dengar lagu ni, kita dengar dulu. Oh, hidup klip pun cun oh.
Segunung harapanku, setia bersama denganmu. Memang semua lagu-lagu Jiwang Karat lah. Ni lagu ni kalau apa je? Kalau kita beli pasang kat kereta kan, drive kan 24 lagu, nangis kan. Lagu album Jiwang Karat ni kebanyakan lagu-lagu yang sedih lah. Yang sedih Sedih yang ditinggalkan. Nama pun Jiwang Karat. Tengok lagu aku pun Janjimu lagu sedih kan. Kecewa kan. Ada yang kata dia yang ni lah. Yang selamat semua selamat. Lagu semua dekat. Semua cinta maut habis. Lagu cinta kecundang lah. Terang-terang sepi lah sekali kan. Terang-terang sepi. Terang-terang sepi lah. So apa kau punya harapan ni Gigi untuk album ni? Apa harapan ni kau? Itulah abang. Ini first time lah. Sebelum ni kita nyanyi pergi karaoke lah. Semua first time lah. Saya harap itulah dengan sokongan, dengan dukungan pada hotel sama-sama lah kita dapatlah lagu ni boleh pergi ke tak atas sangat pun, atas sikit je cukup lah. main kat radio. Itulah kan. InsyaAllah apa Ji kau punya perancangan untuk album ni untuk promosi ke apa Ji? Perancangan dia macam biasa lah. Promosi. Sebenarnya saya nampak radio memang salah satu sasaran. Tapi radio pun dah tak macam dulu. Radio pun tak ramai dengan radio. Tapi masih mengharap lagi radio main jugalah. Macam Facebook, YouTube, TikTok tu semua itu pun digital tu penting. Channel FGI Entertainment ada channel FGI. Masuk dalam channel FGI Entertainment. YouTube. Channel YouTube FGI Entertainment. FGI Entertainment channel YouTube kau cari kat situ. Mana ini nanti semua artis ni akan video klip akan keluar di FGI Entertainment. Kau follow FGI Entertainment. Inilah untuk tayang lagu-lagu, video klip. Pendrive ni Ji sama ada lagu saja, audio saja atau dengan pendrive video klip. Pendrive ni audio saja. Audio saja. Oh, audio saja. Okey. Ini audio saja. Mana nanti apabila FGI Entertainment dah upload dekat dia punya channel, dia buat satu playlist lah. Playlist Jiwang Karat. Apabila dia dah upload dekat ni, lagu-lagunya ada 24 lagu ni. Semua video klip je. Ya. Semua video klip. Termasuk Mizi punya lah. Dah siap lah Zee? Siap lah. Buat mana? Ada beberapa tempat lah. Kawasan dekat sini lah. Cantik tu ni. Kau pakai AI ke apa ni? Tak Tak ada cool lah. iPhone. iPhone. Pergi terus ke lokasi berpeluh-peluh. AI tak ada jiwa lah. Kan? Video AI tak ada jiwa. So Mizi video klip pun dah siap. Kan? Okey. Jadinya sekarang ni 24 lagu. PC 27 PC apa? Press conference kita 27 hari bulan di Taman Rimba Temple. Taman Rimba Temple Hutan. Okey. Boleh datang? Feature guys semua ada? Ada. Feature guys semua ada. Ada performance lagi. Sabtu pelancaran, hari Ahad perform. Okey. Bermaknanya nanti semua video klip ni 24 lagu ni akan di-up di FGI Entertainment dan dia akan ada satu playlist. Iaitu playlist video mana kau travel ke apa, kau buka playlist tu Jiwang Karat 24 lagu tu. Je playlist kat situ. Lagu pun dengar semua dah layan kan. So follow, subscribe channel FGI Entertainment. Ya. Kat situ dia ni channel dia ada. Lagu-lagu semua, video klip semua ada. Termasuklah lagu Mizi, lagu Fauzi, lagu apa? Tempe. Waktu gaut. Kalau gaut tak boleh lah. Lagu Jiwang lah. Lagu Jiwang Baru siap semalam. Oh, baru siap malam. Last Last. So, okey lah. So, kita ada sediakan ni salah satu jam. Oh, jam pun ada. Merchandise. Kita ada ni. Kita ada topi. Kan? Topi Jam dinding. Jam dinding. Ni tajuk lagu semua. Ni jam dinding. Oh, jam dinding Dinding cantik lah. Oh, nak. Lama lah. Jiwang Karat. Ada nanti kita listkan lah dia punya harga. Okey. Mana jualan dia macam mana? Jualannya pada masing-masing lah jual. Oh. Tapi kalau nak dengan saya boleh, siapa saja yang terlibat dalam mana ajak Misau boleh pegang, Mizi boleh pegang. Yang punya lain boleh pegang. Ya, betul. Alright. Bagus. So, jangan lupa tau, 27 Disember saya jemput semua datang, hadir. Kita ada press conference, nanti sama-sama. Okay, alright. So ini Mizi punya lagu, ciptaan
Lionel Lee. Terang dalam Sepi. Lirik siapa? Lionel Lee. Lionel Lee juga. Oh. Ya, okey. Kita dengarlah lagu dia. Kita dengar. Kita dengar dari chorus sampai habis ke? Bunga cinta di taman hati ini bersama harum madu rindu mengobatiku penawar resahku kasihku kini hanya padamu. Seluas langit biru sebelum harapanku setia bersama denganmu. Lenyaplah sudah kenangan kita bersama. Semoga kita kekal bahagia selamanya. Sungguh bayu hembusan rindu mengharap kasih sayang padamu. Seluruh alam ini akan terhenti setiap detik yang lalui. Tanpa ku sadari tak berarti air mata ini melilingi. Ingin ku kejari hanya mimpi. Ku terhimpit di kamar sendiri teram dalam sepi. Sungguh bertenaga. Solo. Katakan album Jiwa Anggaran mengandungi 24 lagu hanya RM35 saja. Kita ada baju juga t-shirt Jiwa Anggaran dan t-shirt yang ada selembut bayu hembusan rindu mengharap kasih